Assalamualaikum, salam sejahtera, salam UTM, salam bangsa, salam hidup pada erti. Saya Nuashkin binti Arsyad, pada tahun 3 Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian, Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga. Saya merupakan Presiden Kelab Pemadaman UTM pada sesi 2024-2025. Sebelum ini, saya menjawab jawatan sebagai Setiausaha Agung Kelab Pemadaman UTM sesi 2023-2024. Pemadaman UTM bukan sekadar sebuah kelab, tapi ia merupakan platform yang membentuk diri saya menjadi pemimpin yang lebih baik dan lebih cekap meneruskan organisasi. Sebagai sebuah kelab yang berpegang teguh pada visi dan misi dalam melaksanakan program yang berteraskan pendidikan dan pencegahan darwih, kami sentiasa melihat usaha kerajaan untuk memastikan dadah terkawal 2025. Antara program telah kami jalankan termasuk yang pertama, Seminar Suicidal Awareness bertujuan untuk meningkatkan kesedaran tentang kesihatan mental. Yang kedua, program hipnoterapi dalam pengurusan ketenangan yang menggunakan bahan bacaan sebagai terapi ketenangan diri. Yang ketiga, program Komuniti Kita Tanggungjawab Kita merupakan program interaktif bersama komuniti Kampung Datuk Sulaiman Menteri. Yang keempat, program pembangunan karakter anak muda genius yang dilaksanakan bersama pelajar sekolah kerana kami percaya menutup buluh biaya daripada rebungnya. Setiap program ini memberikan saya pengalaman yang berharga dan meningkatkan kemahiran kepimpinan dan pengurusan saya. Kami juga tidak bergerak sendiri. Akan kolaborasi daripada berbagai agensi dan organisasi telah banyak membantu diri saya dalam menjalankan program-program ini sekaligus mengajar saya cara berkomunikasi dan bekerjasama dengan cara lebih berkesan. Saya berpegang kepada moto mencegah lebih baik daripada merawati. Kesedaran hari ini, kesejahteraan masa hadapan. Pemadaman UTM bukan sahaja sebuah kelab, tapi ia merupakan gerakan dalam membentuk pemimpin yang cakna, bertanggungjawab dan juga berwawasan. Bersama-sama, kita bangunkan generasi yang lebih sihat dan bebas daripada ancaman penyalahgunaan darwih. Sekian, terima kasih.